Tahun 2015 PAS putus kerjasama dengan DAP. Tahun 2017 PAS putus kerjasama dengan PKR. Tahun 2022 PAS memilih bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional dan menghancurkan Muafakat Nasional. PAS berpisah dengan DAP pasal pok-pok chauvinis ni halang pelaksanaan syariat Islam. Apa tengoklah lah ni dalam kerajaan Madanon nak halang arak dengan judi dalam kawasan sekolah pun DAP halang. Nak tetapkan garis panduan untuk orang Islam menghadiri upacara keagamaan orang lain, agama lain pun mereka yang nak tentukan. Lepas tu PAS putus dengan PKR. PKR ni puak lembu kenyang. Puak-puak PKR ni duk ikut pungkok DAP je. Tak ada DAP rebah lama dah PKR tu. Ni puak-puak PKR ni perjuangan mereka apa? Islam ataupun Melayu. Apa tengok tak mereka perjuangkan apa lah ni? Perjuangkan tola putih berdarah je aku tengok. Puak-puak liberal, plural punya banyak zaman lah ni. Menjadi-jadi. Sat Mak. PAS tinggalkan UMNO. Setahu aku, UMNO yang tak mau dekat PAS sebab PAS pilih untuk bersama Bersatu. PAS tak mau tinggalkan Bersatu sebab PAS nakkan penyatuan orang-orang Melayu. 3 blok orang Melayu ni weh Mak Min. UMNO, Bersatu, PAS. Pasal apa UMNO pilih DAP, pilih PKR? Siapa yang janji no Anwar, no DAP? Siapa yang diam-diam buat perjanjian kat belakang dengan Anwar untuk bentuk jajaran baru bersama dengan pok-pok Madani lah ni lah? Siapa Mak Min? Siap bersumpah wallahi wabillahi watallahi, lepas tu langgak sumpah Allah Ta'ala pun dia tipu. Presiden siapa Mak Min? Sejarah UMNO khianat PAS ni daripada tahun 1977 lagi sampai terkalih negeri Kelantan tu. Walaupun sepenggal lah 2018, 2019 sekali lagi PAS dengan UMNO bergabung. Waktu tu untuk pertama kalinya UMNO hilang kuasa, tak jadi kerajaan. Tapi PAS bantu UMNO dalam banyak PRK ketika tu dan menang, dapat balik kepercayaan rakyat. Sampai UMNO buat lagu lah dekat PAS. Kepada PAS, terima kasih kepada PAS. Tapi hang tengok Mak Min, bila UMNO dapat balik kuasa taring kursi dia, ada tak dia appreciate PAS? Ada tak dia berterima kasih dekat PAS? Dia kutuk, dia terajam PAS macam tu je. Dia pilih pokok chauvinis, pokok liberal. Dia tinggal PAS yang selama ni tolong dia. Dan UMNO juga yang tarik sokongan di Perak hari tu ni, sampai ganti MB baru daripada UMNO. Dan UMNO juga yang tarik sokongan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika tu, sampai tukar Perdana Menteri. Dan Presiden UMNO juga yang bawa fail-fail mahkamah dia jumpa Perdana Menteri, jumpa Tok Guru Jadi. Bukan PAS yang ada ke mahkamah, tapi pokok AMDAP lah. Dan ni aku nak tanya ni, pasal apa hampa tak tarik sokongan? Yang hampa kata nak tarik sokongan sebab DAP gelakkan hampa raikan kemenangan mereka sebab bosku Datuk Seri Najib dihukum, didapati bersalah baru-baru ni. Apa kata hampa nak tarik sokongan? Mana ada? Bayangkan Mak Min, titah yang di Pertuan Agong tidak dijunjung, malah ditolak macam tu saja. Khianat pada raja dan negara. Itulah puak-puak AMDAP lah ni. Jadi kita nak minta puak-puak UMNO tulis akak umbi yang memperjuangkan Abata terus bersama kita PAS. Tolak puak-puak AMDAP yang gila kuasa, gila segala-galanya ni. Kembali kepada perjuangan Abata, penyatuan orang Melayu. Itu yang MB Sanusi maksudkan. Yang puak-puak AMDAP lah ni koyak sangat, takut sangat ni pasal apa? Hampa semua tak mau kepada penyatuan orang-orang Melayu. Daripada penyatuan ni untuk menguatkan orang Melayu lawan puak-puak ceplos Dapiq Harbi ni. Sepatutnya sokonglah penyatuan orang Melayu, kuatkan kuasa orang Melayu, lawan balik kerajaan Madana ni. Bukan pi jilat dia Mak Min. Kami bukan anjing macam hang nak pi jilat tak ketahuan puak-puak yang memusuhi Islam, memusuhi orang Melayu. Mak Min, hang faham tak gini? Hang faham lagi elok. Nak menyalak pun tengok tempat lah.